Royal Belum ni lain weh. Dia punya nature dia memang lain. Dekat hujung utara Perak ni wujud satu dunia yang tak tunduk pada masa. Hutan hujan tertua di dunia yang katanya 130 sampai 140 juta tahun ni umurnya. Kadang-kadang tu kita terlalu sibuk mengejar dunia sampai kita lupa nak berhenti seketika. Inilah Royal Belum Perak. Dipanggil tasik buatan manusia sebenarnya. Walaupun luasnya 4 kali ganda Singapura. Alhamdulillah saya dari sini dapat banyak emas ya. Selamat datang ke Royal Belum Perak. Huha! Dari Indonesia guys. Sumpah video. Misi kali ni lain sikit guys. Aku nak bawa kawan-kawan aku daripada Indonesia. Diorang ni memang bukan sebarangan orang tau. Diorang ni adalah professional videographer yang datang daripada Medan, Indonesia. Diorang nak tengok keindahan alam yang ada dekat Royal Belum Perak, Malaysia. 1.40 pagi. 1.40. Member tidur je kan. Tengok muak. Pertengahan lah, dah pertengahan. Perjalanan nak sampai ke Royal Belum ni memang jauh geng. Kalau betul lah daripada KL ni nak sampai ke Greek tu, jauh betul. Kita dah sampai dekat tapar ni, mengisi minyak jap. Lagi 3 jam. Sekarang dah pukul 1.2 dah. Kita orang pula betul lah tengah-tengah malam. Memang ngantuk lah. Journey kita orang mengambil masa lebih kurang 4 jam jugalah nak sampai ke Greek. Malam tu memang hujan sepanjang perjalanan. Aku ni sebenarnya first time tau lalu dekat laluan Greek tengah-tengah malam macam ni. Scary juga tau. Dengar kata ada gajah lalu dekat sini. Dah sampai. Ni diorang tidur aja ni semua. Kita dah sampai di Royal Belum. Alhamdulillah. Sekarang pukul 5 pagi guys, 6 jam. Lanjut. Aku nak cari tempat parking dulu. Aku buka rooftop tent ni dekat tepi lah, memang tak ganggu laluan. Ni tempat parking atas, tasik banding, signboard banding. Rooftop tent, mantap. Tidur sekejap sempat aku tidur sekejap. Nanti kan solat subuh. Untuk tour houseboat dekat Royal Belum ni, korang kena singgah dekat jetty ni, parking kereta dekat sini. Jetty ni aku amazing gila sebab tempat dia cantik gila. Ada macam-macam facility yang dekat sini. Contohnya surau, tempat makan. Kalau kau nak mandi kat sini pun boleh. Assalamualaikum. Bikin apa tu bro? Bikin masalah. Ada burung elang tadi. Drone-nya kat mana dah? Di situ drone-nya. Cameraman ni dia memang tak boleh tengok sunrise sikit lah. Memang dia nak terbangkan drone. Lapar ya bang? Ini dah lapar ni Abdal ni. Makan aja dia ni. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Seriously guys, aku memang excited gila bila sampai dekat Royal Belum ni. Pagi-pagi bangun je kita terus breakfast dan siap-siap untuk naik ke houseboat. Walaupun capek, penat guys sebenarnya driving tengah-tengah malam seorang-seorang tak ada rehat. Tetapi bila sampai dekat tasik ni pagi-pagi dengan pemandangan yang macam ni, aku jadi excited tau, jadi teruja sekejap. Ui, jauh gila perjalanan daripada KL kita nak sampai sini berapa jam 6 jam bro. 6 jam. Penat gila. Tapi alhamdulillah kita dah selamat sampai dekat
MJ Houseboat. Jujur saya tadi melihat semua pemandangan dari kota Malaysia di alam mimpi. Saya tidur aja. Tapi begitu sampai di Royal Bloom, experience mantap. Rumah tapi di atas air. Ya inilah kapal boat satu di dunia. 4 jam setengah. Tapi jalan Greek memang agak seram lah. Dia gelap dan memang gelap gila. Tapi Alhamdulillah survive. Untuk tu houseboat Royal Bloom ni, korang kena ramai tau dalam satu grup yang besar lah. So aku join sekali dengan grup DSW Legacy. Kita orang explore keindahan alam dekat dalam Royal Bloom. Ini pertama kali nih naik houseboat atau kapal atau pinisi yang bentuknya itu kayak rumah tapi nanti dia berjalan di air, ada beberapa kamar. Ini experience banget. Kita duduk sekali, kita baru keluar. Sebenarnya seronok tau guys, sebab dalam perjalanan houseboat ni nak sampai ke satu tempat tu ambil masa yang lama. So jadi kita orang buat aktiviti kat dalam boat ni sambil menikmati pemandangan dekat sini. Cantik. Oh ya, sebelum terlupa, trip houseboat ni bab makan dia memang amazing. Semua lauk-lauk dia sedap weh. Kalau kau dah sampai houseboat ni, aku pernah naik houseboat. Aku rasa aku suka duduk atas hammock tau. Cari tempat yang paling sunyi sekali. Nanti aku akan tidur dekat hammock. Wih, syahdu weh sebenarnya. Sebab kau dikelilingi dengan nature macam ni. Baik, syah. Dia macam mana nak buka ni? Sangkut. Okay, so kita akan pasang hammock dulu hujung ke hujung. Aku tak tahu ni sampai ke tak. Harap sampai lah ya. Okay. Kapal tempoyak Semalika mantap. Keren. Ini macam makan kenduri weh. Hutannya meliputi sehingga ke sepadan negara Siam ataupun Thailand 350,000 hektar. So memang cukup luas hutan mega biodiversity yang kita dapat di Royal Bloom lah. Dan terdapat juga selain itu pelancong dapat menikmati pengangkutan yang kita sedia adalah boat house. Bukan ferry ya, boat house berkonsepkan hostel. Boat house berkonsepkan hostel. Sebab di biliknya tidak disediakan kemudahan seperti di hotel lah. So jadi pelancong kena faham lah. Bila datang menggunakan perkhidmatan boat house yang ada dekat Royal Bloom, lebih kurang 40 biji houseboat yang disediakan. Dan bot-bot kecil juga disediakan. Dan Taman Negeri yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengeluarkan permit kemasukan ke Taman Negeri Royal Bloom itu wajib. Sebab ini adalah kawasan operasi tentera. So setiap pelancong yang melintasi untuk masuk ke border Royal Bloom harus guide yang bertauliah, harus berurusan dengan Taman Negeri untuk menyerahkan segala detail permit. Kita nak gerak dah. Kampung Kelewang, Sungai Tiang. Kampung orang asli, jom. Macam mana nak turun ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tangan tak mancit. Aduh. Hari pertama ni santai sikit geng. So houseboat ni bertolak daripada JT terus sampai ke kawasan yang berhampiran dekat Kampung Kelewang. Dekat situ nanti kita akan pergi ziarah dan melawat orang-orang asli dekat Kampung Kelewang. Dekat Kampung Kelewang ni, masyarakat Jahai ataupun keturunan orang asli kaum Jahai ni masih mengekalkan cara hidup yang sangat dekat dengan alam semula jadi. Untuk suku kaum Jahai, hutan ni tau, dia bukan sahaja tempat tinggal diorang, tapi pada diorang segala-galanya. Tempat cari makan, tempat cari ubat. Hutan ni juga melambangkan identiti budaya diorang sebenarnya.
Suku kaum Jahai ni sebenarnya merupakan salah satu komuniti orang asli Negrito yang duduk dekat hutan hujan tropika semenanjung Malaysia ni, yang terutamanya terletak dekat Royal Belum State Park. Bedanya orang di Royal Belum di kampung Klewang ini dengan suku yang ada di Papua, mungkin dari rumah ya. Ini saya nggak tahu ini rumah adat apa rumah pada umumnya ini. Nah kalau rumah adat di Papua itu lebih kerucut, lebih manjang ke atas, seperti itu aja. Iya. Nah persamaannya orang yang di kampung ini dan orang yang di Papua itu kalau kita lihat secara visual saja itu 100% mirip. Nah makanya sangat menarik ini, ada cerita apa dulunya, kenapa ada suku ini di sini, ada suku Papua di sana, mungkin masih ada hubungan darah, mungkin cerita lalunya itu seperti apa nanti. Coba kita cari tahu ya, hal yang menarik ini sepertinya. Oke. Jadi dia kata mirip hampir 100% sama. Sama dari segi rupa, bentuk, tata cara kehidupan lebih kurang sama. Lain daripada Jahai, kita ada Temia, ya, Senoi, ada Lano, Makari yang dekat Pelabuhan Kelang. Di sini masih stick kepada animisme. Percaya pada alam, tumbuhan, pokok dan binatang. Sebab itulah dia orang ni tidak memburu dan bunuh yang besar-besar. Especially kijang, ya. Bila aku fikir-fikir balik kan, kalau kita travel keluar, kita jumpa orang sana, jumpa orang sini, jumpa kaum yang lain kita tak pernah jumpa, banyak yang sebenarnya kita belajar. Dalam dunia ni bukan kita je. Interesting kan? Ini first time saya datang tengok sendiri perkampungan orang asli, rumah-rumah, so rasa macam rasa teruja sebab first time dapat tengok sendiri depan mata rumah-rumah, cara diorang tinggal, dia punya tempat tinggal, makan-makan diorang. Oh, kadang-kadang 4, kadang-kadang 8 macam tu lah. Dia punya anak. Paling ramai berapa? Dia paling ramai 8 anak lah. Dia paling ramai macam tu lah. Dia ada juga. Orang dah ribut guys. Ribut kali. Mendung, so kita orang nak gerak balik. Kat sini ada perusahaan yang diorang jual tongkat, yang jual barang-barang biasa lah aku rasa. Tapi ada tongkat ni kita boleh guna untuk hiking besok. So kalau korang masuk ke kampung orang asli ni, korang kena standby RM RM5. Kena pakai cash kau tak boleh QR. Sebab kat sini dia ada jual perusahaan, dia orang ada jual barang-barang hiasan ataupun ni lah. Tapi yang kita nampak ni, tongkat ni ada harga dia RM5 dan kita boleh pakai untuk besok nak pergi hiking. Dalam masa sama kita boleh support dia punya perniagaan. Walaupun sekejap duduk dekat kampung bersama dengan orang-orang Jahai ni, aku rasa tenang je. Diorang ni sangat welcome dan anak-anak kat sini memang ceria. Rasa tak puas je duduk kat kampung Klewang ni main dengan anak-anak orang asli. So kita orang dah kena balik dah. Petang ni tak ada buat apa-apa, kita lepak dekat houseboat je sambil menikmati keindahan alam kat Royal Belum ni. Malam tu kita makan dinner yang sedap. Alright guys, oi, goyang je. Bismillahirrahmanirrahim. Ni menu makan malam kita. Dia ada sediakan, dia bagi ni ayam masak kicap dengan masak lemak ikan masin terung. Apa? Terung? Tak ambil terung dia. So ada ikan masin, so ada ulam-ulam dia, as usual lah ulam dia. Fresh guys, pecuk paku pakis. Macam yang lepas video aku dah kenal lah, ini adalah paku pakis. Bismillah. Guys, selamat pagi. Okey, diorang dah siap-siap ni. Kita nak pergi ke hiking. Jaga hiking. Apa nama tempat tu? Dia tahu. Tak tahu. Semua tak tahu. Koi guys. Hari kedua tu pagi-pagi kita orang dah bersiap untuk hiking ke dalam hutan. Kali ni kita orang punya misi adalah untuk cari air terjun yang cantik ada dekat dalam Royal Belum. Ini aku nak cerita kat korang. Perjalanan daripada houseboat nak sampai ke titik permulaan hiking tu memang dibelanja pemandangan dia yang cantik. Daripada orang duduk sini lah. Inilah tempat sebenarnya di mana gajah beristinja lah.
istinja. Dia berak kat sini, dia basuh belalai dia tu kat depan, dia bersihkan tu dekat bahagian tunggul. Laluan yang kita orang lalu ni adalah laluan gajah. So kita kena lebih berhati-hati sepanjang trekking. Kita dah start masuk hutan lah. Kita orang ni sibuk bergambar. Sebab ada akar kayu yang cantik kat situ. Tengok dia tadi tak stop-stop lagi ambil gambar. Orang dah kerja tu. Mula-mula tu aku macam risau jugalah sebab nak trekking dekat sini dengan keadaan tangan aku tak berapa nak sihat. Tapi trek dia memang santai dan juga ada guide yang akan guide korang kat dalam ni. Dekat Sungai Roya Belum ni, dia terkenal dengan emas tau. So cara kau nak cari emas dekat sungai-sungai, dia mesti ada penemuan batu ni, dia panggil batu kuarza. So kalau ada batu ni, maknanya ada emas kat sungai-sungai. So jom mendulang emas. Air terjun Ko Oi ni terletak jauh di dalam hutan hujan tropika purba yang mana lebih kurang 130 juta tahun yang dulu. Laluan trekking dia lalu di tepi-tepi sungai tau. Kat sini memang banyak nampak pokok-pokok tumbang. Perjalanan dia makin mendaki, dia macam makin naik. Dia dah mula rasa lah. Padahal baru berapa minit. Tapi kita memang lalu di tepi-tepi anak sungai ni. Rasanya ni punca air sungai lah. Perjalanan ya, pertengahan baru 10% perjalanan ke Ko Oi, kita dah jumpa pokok kedondong ya, ataupun dalam saintifiknya Canarium SPP ya. Scientific name is Canarium SPP. Itu bahasa saintifik. Kadang kita tak boleh nak hafal. Sebab pokok di dalam hutan hujan tropika ada pokok berkayu ya, berkayu, bukan berbuah, berkayu sahaja. Lebih kurang 5,000 spesies di hutan hujan tropika Malaysia. Ini buah kedondong. So apa yang Pak Long kata, buah kedondong ni kalau dekat hutan, maksudnya ada pokok kedondong, maka adalah haiwan yang akan main kat area-area sini. Okey, itu pokok kedondong. Perjalanan ni dia tak adalah jauh sangat sebab kita berhenti-berhenti dan kita ramai tadi kan. So dia macam banyak stop-stop. Yang pertama tak ada pembajakan, tak ada tambang, tak ada semua. Emas banyak, asri. Tak ada potong-potong, tak ada suara gerenda. Mantap. Trekking ke air terjun Ko Oi ni dekat Roya Belum tak adalah susah sangat. Trekking dia pendek je dalam setengah jam, 45 minit macam tu. Dan pemandangan sepanjang trekking tu memang amazing gila guys. Dan aku bangga gila dekat sini memang tak ada sampah sarap. Kelestarian tempat ni memang terjaga lah guys. Mantap. Kalau korang berhajat untuk trekking kat sini bawa family ke anak-anak, memang boleh. Semua lapisan masyarakat, aku rasa daripada umur yang dah tua ke, yang muda ke, yang budak-budak pun sesuai untuk trekking kat sini. Yang membuat takjub itu di sini tuh ya masih dijaga kelestarian itu masih dijaga, fasilitas dalam hal untuk pengunjung datang dari hulu danau tadi, dari ujung danau sampai ke atas itu udah difasilitasin, dari treknya diberi tali gitu kan ya, safety dan juga ini bukan untuk trekking yang ekstrim, enggak, untuk kamu yang pemula juga bisa main ke sini ya. Tadi tuh serunya si bapak bilang gitu 70 menit jauh bener kan. Atau kita nyantai itu kurang lebih 30 menitan aja udah sampai ke air terjun yang di atas tadi. Dan poin plusnya itu di hutan ini tadi saya perhatikan belum ada sampah satupun. Mungkin memang punya kesadaran diri yang lebih lah untuk menjaga lingkungannya, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kalau ditanya orang gimana sih kamu berkontribusi dengan alam, satu aja jawabnya, jangan buang sampah sembarangan. Udah.
Best Royal Blue. Bezanya air terjun Kok Oi dengan air terjun lain lah. Dekat bawah air terjun Kok Oi ni dia tak ada kolam besar. Dia cuma ada batuan-batuan besar yang terima aliran air. Mengapa Royal Block? Apa istimewanya the hidden gems dekat Royal Block? Begitu banyak hidden gem. Contoh, culture orang asal suku kaum Jahai yang masih banyak rakyat Malaysia tak tahu. Di dalam hutan Belum ni ada banyak suku kaum Jahai, the only orang asli yang tinggal di dalam hutan Belum. So bila you datang ke sini, you dapat explore sendiri. Tengok culture dia macam mana, hidupnya, gaya hidupnya macam mana untuk cari rezeki di dalam hutan. Boleh survive. Dan dengan mega biodiversity. For those yang minat nature, menikmati alam dengan tumbuhannya, hidupan liarnya, maka di sinilah satu-satunya tempat di dalam Malaysia yang belum tercemar oleh pembalakan. Hutan yang belum pernah ditebang semenjak 130 juta tahun dulu. Sebab Royal Belum ni sebenarnya pernah di-viralkan dan dicerita tapi tentang memancing. So geng-geng kaki mancing, Toman, sebarang memang selalu datang sini. Tapi bukan mancing je Royal Belum ni dia offer. Dia offer lebih daripada tu. Dia offer nature view yang korang tak dapat dekat mana-mana guys. Welcome to Royal Belum. Kita akan naik ke air terjun yang paling tinggi di dalam hutan Royal Belum. Mirip Amazon tu. Kalau anggota komunis kena tembak, dia buang peluru, dia ambil daun ini, sumbat di lubang peluru di dalam hutan ini. Ini antiseptik, ubat luka yang paling elok. Time ni memang best gila guys. Lepas korang penat hiking masuk hutan, panjat bukit, semua mandi air terjun, kita santai pula malam ni dengan barbecue yang disediakan oleh pihak houseboat. Makanan dia memang kat sini aku rasa sedap gila lah. Tapi sebelum makan tu kita solat maghrib dulu berjemaah dan kita santai guys. Bila kau datang dengan package houseboat ni, kau tak payah fikir dah pasal barbecue semua. Semua dia orang sediakan. Enak banget sih. Makanan sedap sini. Suasana pagi dekat Royal Belum ni memang syahdu geng. Syahdu sangat. Especially bila malam tadi aku tidur dekat hammock luar ni, dekat atas houseboat. Dia punya sejuk tu sampai menyusut tulang. Dan pagi ni kita tak ada buat apa-apa, santai sekejap sebab sehari kita orang nak bertolak pergi ke Kelah Sanctuary. Tapi alhamdulillah pagi ni cuaca dia, view dia, cuaca dengan view dia cantik gila weh. Alhamdulillah. Cantik gila kalau kau tengok kat luar tu. Healing rasa memang healing habis lah, tak maksimum ni. Aku rasa kita nak pergi hiking lagi, nak tengok Kelah Sanctuary. Yes, ikan kelah guys. Tapi tak boleh mancing lah kat situ. Jatuh weh. Ni tingkat 2 lah. Okay, ni tingkat 2 ada bilik-bilik. Ada toilet dekat situ. Toilet 2. Kak, sedap kan. Oh, inilah yang bertanggungjawab bagi makan sedap-sedap. Habis-habis ni tengok. Oi, bang tengok ikan sikit bang. Bang, tengok ikan. Oh, ikan kaloi. Besar kan. Time ni memang aku excited gila nak tengok Kelah Sanctuary ni guys. Sepanjang perjalanan, hati aku berdebar-debar geng. Okay, so sekarang ni kita semua kumpulan yang terakhir. Kita dalam kesesatan ni.
Kita tak ada guide, semua orang dah gerak dah dalam. So kita akan bergantung pada kayu ni. Ya. Kat mana kayu ni jatuh, kita akan pergi ikut arah situ. Cuba ya. Satu. Okay, balik. Balik. Lorong-lorong dekat bukit tu kan. Itu sebenarnya laluan Kajau. Ke atas. Sepanjang perjalanan tu sebenarnya cuak juga tau geng. Takut lah, mana tahu terserempak dengan gajah. Tapi alhamdulillah lah, so far so good. Guys, ni tapak kaki gajah ni. Ni masih fresh kan. Ui, ada view ni guys. Dia ada sediakan tali-tali ni tau. So aku akan follow guide tali ni untuk cross sungai. So kena pakai kasut yang khas lah, yang grip dia elok. Guys, kita dah sampai depan tu je Kelas Century. Nampak air terjun. Dia perjalanan tak jauh lah, cuma dalam 10-15 minit je kalau kau jalan straight. Dan kau akan nampak, dah dengar dah sebenarnya bunyi air terjun tu. Dia tak bawa, kita pakai dia punya tinggi dari air terjun. Aku dah pergi beberapa tempat air terjun tau. Tapi air terjun ni aku rasa feeling dia lain sikit tau. Sebab dekat bawah air terjun ni dia ada banyak gila ikan kelah. Dan air terjun ni sebenarnya dekat bawah tu dia ada kolam yang macam dalam sikit lah. So aku memang enjoy mandi kat sini. Rasa macam rugi sangat sebab masa kita orang spend time dekat Kelas Century ni memang tak lama lah. Kita orang dapat mandi sekejap, lepas tu dapat tengok suasana kat sini sambil buat kopi, dan kita orang nak kena gerak balik sebab kita orang nak kena kemas-kemas barang dekat houseboat nanti. Walaupun berat je rasa hati nak balik time ni, tapi pemandangan sepanjang perjalanan balik ni memang cantik gila weh. Dia punya landscape dia memang epic sepanjang perjalanan balik. Aku tak tahulah apa yang aku rasa waktu ni. Walaupun tempat ni adalah laluan gajah, aku rasa macam tenang je kat sini tau. Mengujurlah kita tak terserempak dengan seekor pun gajah. Sebab mungkin panik kot kalau jumpa dengan gajah ni, tak tahu nak buat apa.
tengah siap-siap makan barang semua, tapi kita ada makan tengah hari dulu. Special kan? Ni aku tunjuk. Hasil tangkapan. Oh, ikan separau. Baung guys. Bahung. Tengok baung. Baik. Masak apa ni ya? Tempoyak? Asam. Asam. Tapi sepuluh lah sikit. Kakak nama apa kak? Nama apa? Kak Laili. Kak Laili ya, Kak Laili yang masak. Malu orangnya. Kambing, kari kambing, ayam. Wih, ikan ayam kambing gila weh. Ni pucuk merbau ni aku tengok bang. Pucuk merbau Bang, ni pucuk merbau Pucuk merbau. Rare ni guys. Aku dia. Oh, ini makan dia. Mana? Kena ambil lah. Tamak je aku tengok ah. Pinggan dah penuh. Kita dah nak gerak balik dah ni. Alhamdulillah. Makan semua mewah dalam ni guys. Korang jangan risau lah pasal makan. Baik ni. Trip houseboat daripada MJ Houseboat. Jom makan dulu. Saya nggak tahu nih makan daun pucuk merbau. Ini pertama kali nih makan pucuk merbau. Makan sama sambal tu. Tapi dia punya bau. Bau ya. Time ni kita dah siap-siap nak gerak balik. Rindu pula rasa nak tinggalkan houseboat ni. Kita orang akan sambung perjalanan ke Lenggong. Alang-alang dah sampai dekat area sini, kita pergi Lenggong dulu untuk tengok campsite kat sana. Tapi kita singgah dulu kat Great sebab aku terjumpa kedai cincau yang baik weh. Time ni cuaca memang panas sangat weh. Perkena air cincau sejuk-sejuk, manis-manis. Hui, syahdu. Rotan ni apa ni? Buluh? Buluh. Dia pakai buluh. Ikat buluh ni ada benang. Pakai buluh jugalah. Ya. Lepas tu dia jadi pengangkut air. Style kan. Kalau korang sampai dekat area Petronas kat Great ni, sebelah dia tu je ada air cincau ni dijual. Air cincau ni special dia sebab dia ada dua flavour tau. Satu caramel, satu brown sugar. Dan air dia memang syahdu. Lagi-lagi kau nikmati dia time panas. Best gila. Aku suka dia sebab dia ada penyangkut. Tak terlalu manis. Kita tak kacau betul-betul. Dia rasa susu. Mantap. Minum time panas ni. Jom, gerak. Lenggong. Okay, aku pun surprise gila dekat Lenggong ni ada tempat hidden gem yang best. Nama dia Sumpitan. Sumpitan ni kawasan kampung kat sini lah. Dan dia ada banyak gila campsite yang aku dah nampak. Cuba kita orang duduk dekat glamping Sumpitan. Tempat ni sesuai kalau kau nak bawa family korang kat sini. Sebab sungai dia selamat untuk anak-anak. Ui, healing habis lah. Lepas penat trip dekat Raya Belum tu, kita orang santai dekat Sumpitan Lenggong ni. Campsite ni memang cantik gila, especially waktu malam dia memang syahdu, sejuk je kat sini. Dekat sini dia sebenarnya sediakan glamping dan juga tapak kemah lah. Kalau korang nak bawa kemah sendiri pun boleh, camping kat tepi sungai ni. Ui, best ni. Aku memang impress betul lah bila sampai dekat Lenggong ni. Air sungai dia memang jernih betul lah, cantik. Memang dekat Perak ni semua air sungai dia jernih-jernih ke? Dekat sini ada beberapa lagi campsite yang cantik-cantik. Cuma kita orang dah penat sangat sebab trip dekat Raya Belum, tak sempat nak explore. Kita nak pergi breakfast dulu pagi ni dekat kawasan-kawasan Lenggong lah. Tengok apa yang ada kat sini. Aku pun memang cukup healing lah. Lepak je, dia tak jadi kerja dah kat sini. So petang lah atau tengah hari kan kita akan pergi explore dekat kawasan Kampung Beng. So dekat sini dia kata Kampung Beng tu ada view nature yang best. Dan kita akan tengok lah apa yang special dekat Kampung Beng tu. Sebab kenapa dia orang boleh bagi UNESCO Heritage, warisan UNESCO dekat Lenggong. So let's go guys, jom! Yang
yang dekat sekolah yang kau tengok ni sebenarnya sekolah kebangsaan Cepo, sekolah baru ni. Sekolah lama dulu dah dibakar oleh pengganas komunis. Zaman-zaman dulu lah, tak ingat tahun berapa. 1948 lah Bandung kata. So ni adalah sekolah baru. Satu-satunya sekolah yang ada dekat dalam kampung Cepo. So perjalanan nak ke kampung Beng tu kita kena lalu dekat kampung Cepo ni. Saya nak tunjuk korang ada satu masjid yang berusia berapa? 500 tahun. Masjid ni dibina daripada papan dan dibina oleh petani-petani lah. Membina masjid ni di atas tanah debu-debu gunung, letusan Gunung Merapi Danau Toba. So kalau tengok masjid yang ada ni, di bawah tu adalah dia macam belerang tau. Belerang sebabkan tanah tu sebenarnya adalah hasil daripada kan meletusan Danau Toba dulu yang tahun serpihan debu tu sampai gelap satu Malaysia dan debu tu jatuh dekat sini. 2 bulan masa tu Malaysia gelap. So kita nak pergi tengok. Kita solat dulu lah. Sekarang dah pukul 1.37 Zohor, solat dekat masjid. Tapi kita akan solat dekat masjid yang baru lah. Masjid lama ni dia dah tak beroperasi. Masa aku solat dekat masjid baru Kampung Cepo ni, aku terperasan tau dekat tepi masjid ni dia ada satu macam struktur kubah yang unik tau. Sebab bawah dia ni sebenarnya adalah debu. Debu-debu yang dikatakan daripada letusan Gunung Berapi Danau Toba 500 tahun yang dulu. Masa tu Gunung Berapi meletus di Danau Toba, semua ni hitam tau. Satu Malaysia ni mendung hitam selama hampir 2 bulan 2 bulan guys. Dan bila letusan meletup tu, dia punya debu dia jatuh dekat Kampung Cepo ni. Dan di sinilah sebenarnya di bawah masjid ni adalah debu-debu dia. Kau tengok sampai kau tengok pokok ni termendap. Lepas tu kat sini ni debu-debu Danau Toba ni guys. Uish. Dan dia kata sebenarnya masa tu debu ni masih lagi bau belerang lah. Tapi sekarang bila aku bau ni dia dah tak ada bau, mungkin dah kering lah. Keistimewaan debu Toba tu yang mana dah dibuat kajian oleh mereka sesuai untuk dijadikan tapak masjid sehingga ke hari ini, dan masjid itu masih lagi terletak di atas debu Toba dan tidak ada osak-osak apa pun. Cumanya kalau kita tengok dari segi kedudukan tu dia dah macam tergantung sikit kerana hakisan air. Jadi masjid dengan tapak tu dah lepas nampak macam duduk di atas lah. Jadi dia punya lantai tu dah di bawah lah. Tapi sebenarnya di bawah tu pun masih debu Toba. Itu adalah disahkan oleh pihak kajian daripada Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Masjid ni dibina sekitar tahun 1539 dan siap sepenuhnya pada tahun 1541 pada zaman pemerintahan Sultan Perak yang pertama, iaitu Sultan Muzaffar Shah I. Dia kata pembinaan masjid ni dilakukan secara gotong royong dan ramai-ramai penduduk kampung buat masjid ni serta dapat bantuan juga daripada orang dari Patani dan Kampar. Masjid Raja ni bukanlah masjid yang tertua yang ada dekat Perak. Ianya dianggap sebagai masjid kedua tertua selepas daripada Masjid Kampung Pacat dekat Kuala Kangsar. Masjid Raja ni menjadi saksi awal penyebaran Islam di Lembah Lenggong. Galeri Aki ni dia sebenarnya macam orang yang lebih arif dan lebih tahu tentang sejarah Lenggong. So kita akan tengok dulu dekat Galeri Aki. So jadi Saya Luqman bin Mahmud, tapi orang panggil Aki. Saya sebenarnya dulu bidang untuk airline. Tapi saya minat dengan sejarah. And then sebalik kampung ni saya tukar watak karakter pun karakter baru So Lenggong ni dia sangat tua. Dia 1.83 juta tahun dulu meteor jatuh kat sini. Itu sejarah awal je lah. Kan meteor jatuh, tanah semua cair. And then gunung yang keliling ni terbentuk dari hempasan meteor tu lah. So meteor tu kalau ikut kajian mengatakan dia lebar panjang dia 3 km. So gunung sebelah sini ni gunung tanah.
Yang ni boleh cangkul. Gunung sebelah sana ada sedikit tu, Banjaran Bintang Hijau tu, itu adalah gunung asal lah. Gunung teras lah. Itu sejarah awal Lenggong. And then nama Lenggong tu dia terlahir dari dua versi lah. Satu versi katanya kayu ditebang and then ditelanggung atas kayu lain. So yang tu dipanggil Lenggong tu asal daripada kayu terlanggung tu lah. And then satu lagi gunung yang melengkongi disebabkan hentakan meteor tadi. Mak Saleh dia tak boleh nak sebut lengkong tu, melengkongi Pekan Lenggong tu dan kawasan Lenggong ni, jadi dia sebut Lenggong. So ambil sebutan daripada Mak Saleh, tak boleh nak sebut lengkong tu. Sebelum kita orang balik tu, banyak benda yang Aki ceritakan tentang sejarah-sejarah Lenggong ni, sejarah yang ada dekat Perak. Galeri Aki ni memang best kalau korang dapat spend time lama sikit tengok barang-barang sejarah yang ada dekat tempat Aki ni. Ni Debu Toba. Ni Debu Toba. Yang telah mengeras lah. Dia keras lah. Ni batu Soviet. Batu Soviet ni bila meteor terjatuh, tanah cair, bila dia beku balik jadi batu ni. So dia panggil batu Soviet. Kita dah sampai dekat SK Bank. SK Bank ni di hujung Kampung Bank lah. So kita nak tengok dulu. Jangan tengah cari mana nak tempat cari bot. Nanti kalau kau terus, nanti korang akan masuk yang rumah dekat tepi sungai tu. Rumah tepi sungai tu adalah tempat nak naik bot. Tapi dia tak ada signboard, tak ada spesifik signboard. Kau cari Kampung Lusut. Ni sempit jalan ni. Dah sampai dah. Dan Kampung Bank ni sebenarnya ada banyak kampung-kampung lagi. Sub-sub kampung kecil kat sini. Wah, ada campsite boleh camping kat sini. Sekarang ni dah pukul 4.40 lebih kurang. Nanti bot kita akan naik pukul 5 lah. Sebab nak tengok view cantik tu dekat sini. Kita nak try tengok sunset pula. Biasanya orang shoot dalam tengah-tengah hari video kat sini kan. Dia ada teratai, tapi ada masalah sikit. Ada masalah dengan teratai ni. Teratai kat Kampung Bank ni dia dah kurang lah sebenarnya guys. Sebab ada kerbau yang masuk dalam tasik ni, dia makan teratai-teratai. So ada penduduk yang boleh kebau, dia biarkan je kerbau masuk dalam tasik berenang. Dan masa air cetek tu, dia makan teratai-teratai kat situ. Apa ni? Bubur biji delima. Bubur biji delima. Nampak ni guys. Mana je? Tapi nak masak dia lama bang Lama. Dia nak rebus dulu, lepas tu kena kacau apa semua. Berapa jam? Saya ingat dekat-dekat 2 jam ke. 2 jam lama. Boleh lah abang rebus dulu, nanti Kang balik kita. Itu kena tanya. Nanya tu, Korang pernah dengar tak pasal buah ajaib? Yang ini buah ajaib. Ya, buah ajaib. Pernah makan? Gigi. Pernah makan tak? Ini kalau dimakan, yang masam jadi manis. Betul. Ya, buah Yang ni buah ni rasa apa? Boleh makan? Boleh makan. Bismillah. Biasa makan. Jangan mamah ada biji. Belimbing bulu boleh pernah makan? Belimbing bulu. Rasa apa kalau makan? Asam tu. Asam belimbing. Asam belimbing kan. Biasa masam Yang kan? untuk sayur kan. Sambal. Sambal sama ikan. Nanti ambil belimbing. Layan tu? Kalau Macam sour soup ke dia? kalau orang Aceh sukalah belimbing bulu. Oh tapi kecil je isi dia, biji dia besar. Ya. Apa namanya bang? Belimbing bulu. Nak enggak ni? Buah ajaib. Buah ajaib. Buah ajaib. Ni di Lenggong guys. Enggak, aku tak tahulah tempat lain ada kot. Tapi biji dia besar. Tak puas lah. Manis. Dia kata kalau makan yang masam jadi manis. Kalau sakit gigi, ambil daun pucuk dia.
Betul lah Mano? Ya. Kalau sakit gigi. Mano ni biar betul. Ya. Sakit gigi. Sakit gigi makan apa bang? Pucuk dia. Pucuk dia? Ya, insyaAllah. Ya. Ya. Oh, Ini pokok ni sebenarnya. Saya baru tahu dia punya. Gen dia asal Kelantan. Oh ni. Masalah. Abang jumpa kat dalam belakang tu satu dia. Ni apa ni? Belimbing. Belimbing buluh. Gigit? Masam. Saya cuba Okay guys, korang nak tengok tak aku makan belimbing buluh? Belimbing buluh nama dia. Ni lah. Cuba Bismillah. Oh iyalah. Oh baru perasan. Masam ni kan? Masam. Wih, tapi okey lah bang. Okey lah masam ni, acceptable. Dia memang dah makan buah tu, tadi dia rasa manis. Oh. Patut makan masam dulu. Oh dah habis dah. Kau cuba rasa ni, masam. Okey, faham. Aku dah faham lah. Yang buah ajaib tu, Kita bagi maniskan. patutnya kau makan ni dulu. Kan dia rasa masam. So bila kau makan biji ajaib tu. Tengok ni, yang dia makan masam, tengok. Okey. Biji masam, biji ajaib mana? Tak ada, bagi dia makan yang rasa macam mana. Okey. Asam lah. Asam ya? Asam, Okey. Mana biji? Makan tadi manis kan? Ni jadi manis lah. Sebab biji tu Sebab buah tu lah, buah ajaib. Buah ajaib. Oh. Sebab karena baru makan itu. Aku kan makan buah ajaib dulu. Baru makan ini jadi manis. Kau tak makan lagi kan? Darah masam. Tapi nak bagi rasa dah buah dah tak ada dah. Belum. Sedap apa? Ini obat kanker ni. Minum tu tak apa. Tak apa, makan dulu. Okey, makan ni dia. Makan. Dia ada biji tengah tu. Jangan gigit. Dia ada biji dalamnya. Gigit apa? Okey, gigit dia. Tunggu sekejap baru makan tu yang masam balik. Gigit, sap. Mati. Okey, makan dulu. Makan sampai habis. Dulu. Dia belum tu. Ya, makan yang merah ni sampai habis. Buah ajaib nama dia. Kan bang? Buah ajaib. Enak ya? Enak, ini enak. Okey, makan dulu. Sampai nanti bijinya dah buang. Jangan makan bijinya. Kan? Okay, makan mirip dulu. apa ya? Soursop. Abang. Durian Belanda. Okey. Ini kayak abang gini. Abang di situ. Okey. Dah. Okey, nanti Ini dulu. berapa lama ni? Buang dulu. Nanti dia biar jadi pokok lagi. Okey, tunggu. Berapa minit bang nak tunggu? Tunggulah sekejap. Tunggulah kejap. Tak sabar. Belum berangkat kita. Belum je. Nanti dulu bro. Nanti tengok. Sibuk aja bikin video cinematic. Ulang. Kira tadi apa? Dadu tu. Dadu ayah kan kayak mainan kanak-kanak Abang ni pengusaha jual dadu untuk Lego. Ya, abang ini kok jual ini. Bingung. Okey. Ada rasa manisnya? Belum lagi. Dah boleh tak? Dah boleh makan dah? Terima kasih. Ada manis? Belum lagi. Ya manis tadi. Okey, tunggu. Okey. Dah boleh dah ni? Dah makan dah ni? Belum. Makan. Okey, cuba try. Ya. Try Dia mengubah rasa. Sumpah. Jadi apa? Manis kan? Tadi tak boleh makan. Kok manis? Mau lagi? Serius manis. Dia ubah rasa weh. Ada asam dikit tapi tetap manis. Sumpah dia enak kan? Oh, dah boleh makan dah. Mau. Duri. Ada duri guys. Experience naik boat dekat Kampung Beng ni memang lain macam sikit. Dia macam rasa kau naik boat dekat Amazon. Walaupun aku tak pernah naik boat lah dekat Amazon tu, tapi dia punya vibe dia macam tu. Sebab sungai dekat sini dia macam berlekok-lekok, lepas tu lalu kat celah-celah daun-daun pokok ni semua. Dia rasa macam kau berada dekat hutan Amazon lah. Tapi nasib baiklah tak ada binatang buas kat dalam ni kan. Trip boating ni kau akan singgah dekat beberapa kampung yang ada dekat Kampung Beng ni. Dan kat sini kau dapat tengok macam mana suasana dekat kampung ni.
banyak history atau sejarah di sebalik Kampung Beng, yang mana aku rasa banyak orang tak tahu. Datang ke sini untuk menikmati keindahan teratai. Teratai yang tumbuh liar semula jadi. Dulunya Kampung Beng ni kampung di pinggir sungai. Di pinggir sungai sebab dahulunya sebelum ada empangan iaitu empangan cenderuh, dia anak sungai saja. Selepas empangan digunakan untuk hidroelektrik, kalau tak salah saya dalam tahun 1938 ke 36, yang mana duduk di tepi-tepi anak sungai tu, dia orang berpindah ke atas bukit apabila air sudah bertakung untuk hidroelektrik. Kampung Beng ni dapat nama daripada gelaran seseorang, iaitu nama dia Tok Beng. Tok Beng ni asal dia daripada wilayah Kesultanan Patani. Dia lari ke sini, kemungkinan dia mula-mula teroka Kampung Beng. Sebab itu Kampung Beng dipanggil Kampung Beng atas nama dia. Di Kampung Beng ni dia ada 6 kampung. Keseluruhan dia dipanggil Kampung Beng, iaitu Kampung Bukit Sekolah, Kampung Dusun, Kampung Durian Lubuk, Kampung Beng Dalam, Durau, dan yang hujung sekali adalah Kampung Baturing. Yang Kampung Baturing dengan Durau ni pengangkutan diorang memang dengan bot, sebabnya jalan untuk sampai ke kampung tu belum siap lagi sekarang. Jadinya terpaksa guna bot. Sampailah budak-budak sekolah pun pergi sekolah menggunakan bot. Lenggong dan juga Kampung Beng ni, dia adalah tempat sejarah dan diberi pengiktirafan UNESCO Heritage ataupun warisan UNESCO. Dan dia dapat warisan UNESCO ni sebenarnya lebih awal daripada Royal Belum. Bayangkan. Aku baru tahu sebenarnya bila sampai sini, sembang orang sini, kau blend in dengan orang, dan baru aku dapat tahu. Sebab apa kita tak tahu? Aku sendiri orang ialah berada di Klang Valley, Lemak Kelang. Kita pun tak tahu adanya warisan UNESCO yang diiktiraf negara lain. Bukan setakat Malaysia je tau, tapi negara-negara lain yang luar negara, Europe semua tu. Dan sebenarnya ramai turis-turis Eropah, Jerman ke orang France yang datang kat sini untuk explore. Diorang duduk kat sini tengok kenapa dia orang bagi warisan UNESCO ataupun UNESCO Heritage kat sini. Sebabnya dia orang ada jumpa satu artifak ataupun bahan sejarah dekat dalam gua tu. Prof Mokhtar kata namanya. Yang dia orang explore dalam gua dan dia terjumpa tulang ataupun kehidupan purba. Masa tu dia jumpa lukisan-lukisan dalam gua tu. Lukisan purba, dan dia orang jumpa tulang manusia. So bila dikaji tulang tu rupanya jutaan tahun. Kau bayangkan. Tapi kita tak tahu. Kita ni orang yang di luar Perak tak tahu. Mungkin orang Perak sendiri pun tak tahu ke. So dengan adanya video ni, aku harap korang boleh datang sini. Selain daripada korang explore kecantikan dekat Kampung Beng Lenggong Perak ni, aku rasa korang boleh datang untuk belajar juga sejarah yang mana mungkin kita tak pernah belajar masa sekolah, ataupun aku mengular ke masa sejarah tu. Tapi it's good thing kau datang sini, jumpa orang-orang sini dan sembang dengan orang, belajar tentang sejarah. Sebenarnya ada benda yang world approve dan dunia ni approve dia punya historical tentang Lenggong. Jomlah berenang lah, jom. Yuk, aku bawa boat. Let's go. Ni sebenarnya daun teratai, pokok teratai tu sebelum dia jadi pokok tu, ni dia punya biji dia lah. Dia jadi ada biji-biji dalam ni. Dia kata boleh makan ni. Cuba dululah. Oh ada ya. Boleh makan lah. Bang, makan terus bang Makan terus ni. Ya, kopek kulit dia. Oh dia ada kulit. Makan kacang putih dalam. Ya, keluarin. Yang putih tu. Ini baru cantik ni.
Kenapa? Dia nak ikut ke apa? Dia nak ikut. Ya, saya cuba. Cuba. Nah, saya bagi makan. Ada itik ni. Sedap lah. Sini, Mama. Boleh bagi kat tangan ke? Dia bagi kat tangan, bagi tak? Tangan aku. Tangan aku sakit lah. Sakit lah. Nah, tu. Sakit tu. Pandai. Oh, garang tu. Apa ni dia tak dapat? Ini dia. Apa nama dia? Apa nama dia? Ya sabar, jangan ambil di tangan aku, sakit lagi. Mana protein? Sama-sama. Yap. Kita ambil biji yang dalam dia. Biji dia jadi kacang. Okay, try ya. Kau tahu dia sama abang ya? Enggak bro. Pernah coba bro? Hari 2 malam di Royal Bloom suatu pengalaman baru ya. Tidur di atas danau, mengunjungi hutan, lihat air terjun, ya hidup santai lah di atas danau. Jadi ada beberapa hal yang saya suka di situ saat trekking di hutan. Kita menuju ke air terjun, terus pemandu wisatanya atau guide-nya juga sangat memberikan banyak informasi tentang hutan, ya sampai sedetail-detail mungkin biar kita ngerti juga sebab asal muasal terciptanya nama Royal Bloom, dan isi hutan juga dijelaskan dari tumbuhan, pohon segala macam gitu. Jadi sayang kalau masyarakat Malaysianya sendiri juga belum pernah nyobain ke sana gitu. Jadi ya selama ini kan yang dikenal mungkin orang luar Indonesia tuh kenalnya KL tuh kotanya keren, Malaysia keren dengan bangunan dan tertata rapinya kota. Tapi kami tuh baru tahu, ya aku pun baru tahu juga ternyata nature-nya mantap juga. Jadi nggak salah lah kalau kita tuh kan healing ke kota itu udah cukup sering menurut aku. Tapi kalau healingnya ke alam, langsung merasakan alam tuh gimana, bolehlah dicoba juga gitu, jangan ke kota aja. Karena ya balik lagi beda experience-nya. Kayak contoh nih, hal kecil aja yang selama ini dulu pernah kita lihat sering itu bintang lah, bulan lah, apapun lah. Di alam tuh aku baru kemarin ada juga ke bagian Langkat ya di Sumatera Utara. Nah ini ke alam lagi di Malaysia. Bener, di alam tuh kita masih bisa tuh ngelihat bintang, ngelihat bulan, ngerasain sungai, gimana aliran sungai itu. Bukan kolam Deli ya, bukan sungai Deli yang di kota tuh, di Medan tuh enggak. Kebetulan aku orang Medan. Nah, jadi ya dengan suara angin aja yang kena sama dedaunan, pepohonan tuh beneran tenang gitu. Bukan kita lihat YouTube nature sound gitu, kita dengerin terus kita tidur, enggak. Ini coba sendirilah. Tapi kali ni aku bawa orang luar tau, orang yang mengenali Malaysia ni hanya KLCC, Butterworth, Penang, Johor, tapi sebenarnya ada juga nature yang walaupun Indonesia tu lebih besar dan banyak nature dan dia terletak di lingkaran gunung berapi yang menyebabkan aku rasa Indonesia ni nature dia memang cantik. Tapi sebenarnya Malaysia ni pun boleh tahan juga. Ada nature-nature yang aku rasa
orang Malaysia sendiri boleh datang dan experience healing. Tapi kalau datang tu korang kena healing lah. Dia janganlah pergi sibuk main phone lah, sibuk nak gadget lah, dengan urusan kerja lah. Dia lain. So experience aku kali ni, aku bawa 2 orang tamu yang aku kenal daripada Indonesia, yang mana experience orang dalam videografi dan sinematografi orang sangat cekap lah, dan aku salute. Dan diorang sudi datang ke sini, join trip kita orang, dan bersama dengan tim Al-Fatih Group lah, kita explore keindahan alam dekat Royal Blue.